Rumah ibadat haram ni banyak. Mengikut data daripada JKPTG yang saya dapat bulan 4, lebih kurang 400-500. Ini kuil saja, belum lagi good wara dan sebagainya. Itu baru yang didaftar, yang kita dapat tahu. Belum lagi yang betul-betul kita betul-betul pergi ada site operator, pergi tengok satu-satu tempat. Belum lagi. Jadi saya spesifikkan kepada isu ni kan. Untuk isu ni sahaja, kita orang Islam kan, saya sebagai orang Islam, saya ada say dalam benda ni. Saya ada hak untuk saya bercakap. Sebab saya orang Islam. Kalau satu hari nanti saya duduk dekat PJ, kan, saya pindah kat PJ, saya tak tahu kan, berpindah dah. Duduk kat PJ. Maka kalau saya mati dekat PJ, saya akan dikuburkan dekat PJ sempat. Kan? Saya tak minta untuk kubur dekat Ulu Langat, jauh. Sebab saya dah bayar khairat kan, dekat masjid contohnya. Maka saya akan dikuburkan dekat PJ sempat. Kan? Jadi hak saya, kan, hak saya, hak semua orang Islam bahawa itu tanah kami. Bukan tanah Jaiz sebagai sebagai pengawal dan juga Maiz sebagai penyelenggara. Tapi dari segi belakangnya adalah orang Islam berhak atas tanah tu. Tanah perkuburan Islam. Itu bukan soalan ni bukan kepada saya. Soalan ni kepada Jaiz. Kenapa Jaiz tak buat kerja? Sepatutnya orang tu sendiri, walaupun dia bukan orang Islam, sebab dia maksudnya mempersoalkan tindakan saya sebagai orang Islam yang menyebut dari segi tugas Jaiz. Sepatutnya kamu tanya Jaiz. Kenapa tanya saya? Sekarang ni kerja Jaiz. Saya bukanlah kata saya nak override kerja Jaiz, bukan. Tapi sebab Jaiz tak buat kerja dia, Jaiz saya terpaksa tegur Jaiz. Sebab kalau kita tak tegur kemungkaran, apa yang berlaku pada negara kita kan?